Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas Maya Cikgu Syafizi. Jadi hari ini kita nak pergi kepada bab 8. Okey, garis dan sudut. Okey, garis dan sudut. Okey, garis dengan sudut ni secara sedar tak sedar dalam persekitaran kita ni dia wujud. Okey, sama ada awak sedar ke tak sedar dia wujud. Okey, ini dibagi dalam buku teks sebagai contoh daun kelapa yang menyerupai garis-garis pada suatu sudut menunjukkan keindahan seni alam semula jadi. Contohnya lah. Okey, banyak benda lah. Awak duduk meja tu semua ada sudut. Ada garis, ada sudut. Okey, meja, buku, macam-macam. Semualah, semua benda mesti ada garis dan ada sudut. Alright. So apa itu garis, apa itu sudut? Alright. So garis ini garis ialah garis lurus lah. Tak kisahlah garis lurus ke, garis melengkung ke. Cuma dalam tajuk ini berkenaan dengan sudut. So kita melibatkan garis lurus. Okey, garis lurus. Ini garis lurus. Kita melibatkan garis lurus. Dan bagaimana terbinanya sudut? Okey, sudut ini terbina apabila garis lurus bersilang. Dua atau lebih garis lurus bersilang. Okey, dan di tempat bersilang ni lah kita katakan dia adalah di tempat bersilang ni lah kita katakan dia menghasilkan sudut. Ini sudut A, sudut B, sudut C, ini sudut D. So ada 4 sudut kat situ. Okey. So sudut terhasil apabila sekurang-kurangnya 2 garis lurus bersilang. Alright. So macam mana kita nak namakan sudut? Okey, contohlah cikgu ada bagi 2 contoh. Ini contoh pertama, ni contoh kedua. Okey, macam mana kita nak namakan sudut? Katalah cikgu letak sini X. Kita nak namakan sudut X ni. Okey, cara dia adalah ini simbol sudut. Ni simbol sudut. Okey, garis lurus sengit ni, kemudian yang ni tegak. Sekejap. Yang bawah ni rata tegak. Ni simbol sudut. So, kita nak namakan sudut ni, kita nak tengok sudut ni letak dekat huruf A ke, huruf B ke, huruf C. So, sudut ni terletak pada huruf B. Okey, maka cara kita nak namakan sudut, huruf B ni mesti berada di tengah-tengah antara A dengan C. So, untuk sudut X ini kita boleh namakan dia A, sudut A, B ni mesti dekat tengah-tengah. B, C. Ataupun kita boleh namakan juga, kita ambil C dulu. C, B, A. Dua-dua ni boleh. Yang penting, kat mana sudut tu, kita akan tulis dekat tengah-tengah. Alright. Contoh B. Okey, contoh yang kedua ni. Kita ada A, B, C, D, E, F dan O. Okey, cuba awak namakan sudut-sudut yang ada dekat sini. Okey, kita start daripada huruf A. Okey, yang pertama kita ada sudut A. Kemudian tengah-tengah dia O kan? So mesti kat tengah-tengah ada O. A, O, B. Lagi B, B, O, C. Kita ada B, O, C. Kemudian kita ada C, E, O, D. Kita ada D, O, E. Ni D, O, E. Kemudian kita ada sudut E, O, F. Okey. So, kalau awak perasan, tengok O semua kat tengah-tengah. Sebab apa? Semua sudut yang terhasil ni, dekat tengah-tengah ni adalah O. Kita mesti letak tengah-tengah O. Okey, ni cara kita nak baca, nak tulis dan nak baca sudut. Alright. Katalah saya letak
PQRS. Okay. Saya nak suruh awak kenal pasti. Yang mana satu sudut bagi R. Sekejap. Ni tengah-tengah ni saya letak T lah. Ni T. So PTQ. Yang mana satu? PTQ. Sudut A ke, sudut B ke, sudut C ke, sudut D. Tengok. P. P. T. Q. Sudut pada sudut A ni. So PTQ ni kita boleh tulis PTQ. Ataupun kalau dia tulis A ni, kita boleh tulis sudut A. Sama je. Kemudian sudut STR. Mana satu sudut STR? A, B, C, D. Pandai pun. Sudut pada huruf C. STR. Yang ni. Okay, ni cara kita nak namakan sudut ataupun kita nak baca sudut. Alright. Next. Okay, sebelum saya masuk sudut refleks, sudut garis lurus ni, okay, saya nak pergi ni dulu. Okay. Alright. So sudut. Okay, sudut ni kita nak kenal sudut. Untuk form 1 ni kita terbagi kepada dua. Satu, sudut pada garis lurus. Yang kedua, sudut pada garis selari. Okay. Sudut pada garis lurus antara contohnya yang kita belajar untuk tingkatan 1 ni, kita ada sudut sudut putaran lengkap. Nanti kita akan belajar lagi. Nanti kita akan belajar sudut putaran lengkap. Kita ada sudut pada garis lurus. Kita ada sudut bertentang bucu. Dan kita ada sudut bersebelahan. Ni antara sudut-sudut yang ada pada jenis-jenis sudut pada garis lurus. Untuk garis selari, kita ada sudut sepadan. Biasanya sudut sepadan ni kalau cikgu ajar bentuk ni macam F. Nanti kita tengok apa tu F. Kemudian kita ada sudut pedalaman. Okay, bentuk dia macam U. Okay. Kemudian kita ada sudut selang-seli. Bentuk dia macam Z. Nanti kita akan tengok apa itu F, U, Z. Alright. So yang pertama kita nak tengok sudut pada garis lurus. Okay. So antara nama-nama sudut pada garis lurus adalah sudut pada garis lurus. Kemudian kita ada sudut putaran lengkap. Dan satu lagi ni sudut refleks lah. Okay. Apa maksud sudut refleks, sudut garis lurus, sudut putaran lengkap? Kita tengok yang B ni, yang pertama sekali. Okay. Kita nampak ni satu garis lurus, betul? Okay. Ni nama dia sudut garis lurus. Sudut garis lurus. Apa ciri dia? Ciri dia adalah sudut garis lurus. Okay, nilai sudut ni adalah 180 darjah. Ni. 180 darjah. Okay, ni nama dia sudut garis lurus. Okay, kita tengok yang C pula. Ni nama dia sudut putaran lengkap. Okay, sudut putaran lengkap ni daripada sini dia pusing sampai balik pada titik yang sama. Okay, satu putaran lengkap. Jumlah sudut satu putaran lengkap adalah 360 darjah. Ini dua-dua ni awak kena tahu. Satu sudut garis lurus, satu sudut putaran lengkap. Sudut garis lurus 180 darjah, sudut putaran lengkap 360 darjah. Okay, dan A ni nama dia sudut
sudut refleks. Sudut refleks ni jumlah sudut dia sama jugalah, satu putaran lengkap. Okey, untuk sudut refleks, okey, sudut refleks ni antara 90 darjah hingga 200 bukan. Melebihi 180 hingga 360 darjah. Okey. Sudut refleks. Okey, kalau dia dah masuk 181 dah dikenali sebagai sudut refleks. Ini sudutnya. Okey, nilai dia mesti lebih daripada 180. Okey, kita kenali dia sebagai sudut refleks. Okey. Kalau dia 180, dia adalah sudut garis lurus. Kalau dia 360, dia adalah sudut putaran lengkap. Dan satu lagi, kalau dia 90 darjah, kita nak kenali dia sebagai sudut tegak. Sudut tegak. Alright. So, sifat-sifat sudut B dengan C ni penting lah untuk kita teruskan sampailah kita form 5. Sudut pada garis lurus 180 darjah, sudut putaran lengkap 360 darjah. Alright. So, macam mana kita nak gunakan kedua-dua sifat sudut tadi tu dalam kita mencari nilai sudut yang lain. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, diberi DCB ialah garis lurus, manakala kita nak cari berapakah nilai X. Okey, so DCB ni garis lurus. So, bila garis lurus, kita dah fikir dah. Okey, nilai dia adalah 180 darjah. Jadi, sekarang ni, garis lurus ni, sudut dia terbahagi kepada dua. Okey, nampak ni garis AC ni. Okey, dia membahagi kepada dua. Satu, nilai X yang kita nak cari. Satu lagi, 35 darjah. So, macam mana kita nak cari X? Okey, X ni, bila kita tambah dengan 35 darjah, kita akan dapat satu garis lurus. Nilai dia 180 darjah. Jadi, kalau kita nak cari X, so X sama dengan, so jumlah semua 180 darjah, kita tolaklah dengan 35 darjah. Okey, so kita dapatlah 145 darjah. So, sudut ACB ini 35 darjah. Manakala sudut ACD X ini adalah 145 darjah. So, bila kita tambah dua-dua ni, kita dapatlah sudut garis lurus 180 darjah. Okey, manakala nombor 2 ni adalah sudut putaran lengkap. Nampak ni? Satu putaran lengkap. So, 360 darjah kan? So, macam mana kita nak cari X tu? Jadi, X sama dengan, so 360 darjah. Kita tolaklah dengan 40. Kita tolak dengan 40 darjah yang ni. So, dapatlah selebihnya. So, X itu 320 darjah. Okey. Ni antara contoh kita nak gunakan sifat garis lurus dengan putaran lengkap. Apa sifat dia? 180 darjah. Kalau putaran lengkap 360 darjah. Okey, ni dia dah bercampur dah ni. Okey, macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okey, dalam rajah di sebelah P dan 54 ialah sudut pelengkap dan sudut penggenap. Okey. Kita ada sudut pelengkap. Kita ada sudut penggenap. Okey. So, sudut pelengkap. So, sudut pelengkap ni maksudnya kita ada dua sudut A dengan B, yang mana A dengan B ni kalau kita tambah nilai dia
90 darjah. Okey. Kalau kita tambah, nilai dia adalah 90 darjah. Okey, itu nama dia sudut pelengkap. Alright. Kemudian sudut penggenap. Kita ada dua sudut. PQ yang mana kita tambahkan P tambah Q ini, nilai dia 180 darjah. Sama macam sudut pada garis lurus. Okey, dan satu lagi kita ada sudut konjugat. Okey, sudut konjugat ini dia sama macam sudut putaran lengkap. Okey, yang mana dua sudut R dengan S ni, kalau kita tambahkan dia, nilai dia 360 darjah. Okey, ini nama dia sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut konjugat. Okey, kalau ada soalan sudut pelengkap dengan penggenap, macam mana nak ingat 90 darjah dengan 180 darjah ni? Ambil huruf ni, lengkap, huruf L, lengkap. Ni penggenap, huruf N ni. Huruf N nombor 3. L dengan N. L dulu baru N kan. HIJKLMN. So L dulu. So L dulu. L 90 darjah. N 180 darjah. Alright. So dia kata P dengan 54 ialah sudut pelengkap. Ni P. Ni P dengan 54 ni adalah sudut pelengkap. Maksudnya kedua-dua ni kalau kita tambah, nilai dia 90 darjah. So macam mana kita nak cari P? So kita nak cari P. Jadi kita gunakanlah sudut pelengkap tadi. 90 darjah tolakkan dengan sudut yang satu lagi. 54 darjah. So kita dapatlah nilai dia 36 darjah. Ni konsep sudut pelengkap. Kemudian diberi P dan Q ialah sudut penggenap. P dengan Q sudut penggenap. Sekarang P ni kita dah tahu dah nilai dia 36 darjah. P dengan Q penggenap. So bila penggenap kita tahu dia adalah 180 darjah. So P tambah Q ni dapat 180 darjah. So kita nak cari Q. Q sama dengan penggenap 180 darjah tolakkan dengan 36 darjah. So kita dapat 144 darjah. So P ni 144 darjah. Okey, kemudian dia kata dan sudut konjugat bagi R ialah 260. Ni R. Okey, R ini sudut konjugat dia. So luar ini luar mak. Sekejap saya padam balik. Macam mana nak padam yang saya sunting? Tak apalah. Saya kalakan je lah sudut konjugat. Maksudnya ni R, konjugat dia yang kat luar ni. Ni sudut konjugat S 54 P dengan Q. Okey, jumlah dia semua ni okey. S tambah 54 tambah P tambah Q ni jumlah dia adalah 260 darjah. Ni dia dah bagi tahu dah. Okey, so luar ni 260 darjah. Okey. So R ni berapa? Untuk kita cari R, ingat konjugat 360 darjah tolakkan dengan 260 darjah yang dia bagi ni, yang kat luar ni. Okey, so R ini 100 darjah. So dekat sini 100 darjah. Okey, so sekarang tinggal S. S kita tak tahu berapa, tapi kita dah tahu dah. 54 dah ada, 36 darjah P dah ada, 144 dekat Q dah ada, 100 darjah dekat R dah ada. So last kali S kita boleh gunakan sudut putaran lengkap 360 darjah. So S sama dengan 360 darjah. Tolakkan semua sekali. 90 darjah. Saya padam yang ni dulu.
Okey, tolak dengan 90 darjah pula. Kejap. Jawab tak faham. Okey, tolak dengan mula-mula 54 darjah. Lepas tu ada 36 darjah. Lepas tu ada 144 darjah. Dan sekali ada 100 darjah. Awak tolakkanlah. Cuba cari berapakah nilai S. 360 tolak 54. Alright. So, apa je jawapan dia? Tekan kalkulator je lah. Tekan kalkulator. Tolak semua. Tolak 54, tolak 36, tolak 144, tolak 100. So, tinggal jawapannya 26 darjah. So, S 26 darjah. So, inilah cara kita nak gunakan sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut konjugat, sudut garis lurus, sudut putaran lengkap. Okey. So, kita dapat cari P berapa, kita dapat cari Q berapa, kita dapat cari R dan kita dapat cari S. Okey. Alright. So tadi kita dah belajar yang pertama sudut garis lurus. Kemudian kita dah belajar sudut putaran lengkap. Dan sekarang kita nak tambah dua lagi sudut, iaitu sudut bertentang bucu dan satu lagi sudut bersebelahan. Okey, so kita nampak kat sini kita ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Okey, apa itu sudut bertentang bucu? Okey, sudut bertentang bucu adalah sudut yang melibatkan garis lurus yang sama yang bersilang. Okey, dan dia bertentangan. Okey, tengok sudut A dengan sudut B, sudut C ni namanya adalah sudut bertentang bucu. Cikgu pecahkan ni sudut A. Okey, sudut C pula. Ni sudut C. Okey, nampak kedudukan dia? Kedudukan dia bertentang bucu. Itulah istilah dia, sudut bertentang bucu. Apa sifat sudut bertentang bucu ni? Okey, sifat sudut bertentang bucu ini adalah sudut A yang bertentang dengan sudut C adalah sama sudutnya. Okey, kalaulah A ini 55 darjah, okey, maka C pun sama 55 darjah. Contohnya, okey, kalau A 55 darjah, maka C pun 8 lah, logik sikit. Kalau A 85 darjah, maka C pun 85 darjah. Okey. Kalau B 95 darjah, berapakah sudut D? Okey, nampak tak ni? Ni bucu dia, bucu B. Yang ini bucu D. So, dia bucu yang bertentangan. B dengan D ni bucu yang bertentangan. So, kita boleh katakan sudut B ini sama dengan sudut D. Maka, sudut D pun sama juga, 95 darjah. Sebab kita gunakan konsep sudut bertentang bucu. So, sifat dia yang bertentangan sama saiz sudutnya. Okey, so ini selesai dah sudut bertentang bucu. Kita pergi kepada sudut bersebelahan. Okey, sudut bersebelahan adalah sudut yang melibatkan satu garis lurus. Okey, so saya bagi contoh. Okay. So, kita ada sudut. Katakanlah ini sudut S, ini sudut T. Okey, S dengan T ni dia bersebelahan. Sebelah-sebelah. Yang tadi dia bertentangan. So, kalau kita nak gunakan sudut bersebelahan, tak kisahlah nilai dia berapa. Okey, tak kisahlah nilai dia berapa.
Kalau kata kita gunakan garis lurus, maka kita katakan S sebelah T sebelah S. Kedua-dua ni nilai dia 180 darjah. Kalau S kita tambah dengan T. So nilai dia 180 darjah. Sebab apa? Pada garis lurus. So kita boleh gunakan konsep sudut bersebelahan untuk mencari sama ada S ataupun T. Katalah S ni 120 darjah. Berapakah T? So T sama dengan 180 tolak 120. So kita dapat T sama dengan 60. Alright. Itu maksudnya sudut bersebelahan. Kalau kita tengok rajah yang cikgu bagi ni, sudut A. Sudut A bersebelahan dengan sudut mana? Sudut A bersebelahan dengan sudut B. Okey. Bersebelahan dengan sudut B. Dan sudut A juga bersebelahan dengan sudut D. Kalau C, A ni bertentang bucu dengan C. B sebelah dia C. So B bersebelahan dengan C dan B bersebelahan dengan A. Itu maksud sudut bersebelahan. Ini kita dah tadi. So kita dah belajar sudut putaran lengkap. Kita dah belajar sudut pada garis lurus. Kita dah belajar sudut bertentang bucu. Kita dah belajar sudut bersebelahan. Okey, jom kita tengok contoh 9. Okey, rajah di sebelah menunjukkan dua garis yang bersilang. Kena pasti dan nyatakan yang mana satu sudut bertentang bucu. Cikgu besarkan sikit. Yang mana satu sudut bertentang bucu? PQR. Apa jawapan dia? Bagus. P dan R. Sudut P dengan sudut R dia bertentang bucu. Yang mana satu sudut bersebelahan pula? Kalau P dia bersebelahan dengan sudut Q. Kalau sudut Q dia bersebelahan dengan sudut R. Dia bersebelahan dengan sudut P. Kalau sudut R dia bersebelahan dengan sudut Q. Nampak ni sebelah dia. Ni sebelah dia. Okay, so tu pasangan sudut bersebelahan bagi P, Q dan R. Okay, kita tengok latih diri 8.2. Cikgu buat yang A, B dengan C. Awak buat sebagai latihan. Okay, sudut bertentang bucu. Yang mana satu sudut bertentang bucu? Yang bertentangan. Sebab ni bucu dia bertentangan. So P dengan Q. So nombor 1 jawapannya sudut P dan sudut Q. Okay, yang mana satu sudut bersebelahan? Boleh ambil sudut R, sebelah dia sudut P. Ni sudut R dengan sudut P. Siapa yang jawab sudut R dengan sudut Q pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, B dengan C ni awak buat, namakan. Okey. So salin setiap rajah berikut, tandakan dan labelkan. Okey, sudut Y jika sudut X dan sudut Y ialah sudut bertentang bucu. X dengan Y sudut bertentang bucu. Ni X dia dah bagi. Y kat mana? Bertentangan bucu dengan dia. Dekat sini. So labelkan Y. Okey. Jika sudut Z ialah sudut sudut Z, jika sudut X dan sudut Z ialah sudut yang bersebelahan. Okey, ni X. Mana Z bersebelahan? Ni sebelah dia. Sini pun boleh. Bawah ni pun boleh. Mana-mana boleh. Ni Z. Okey, so A saya dah buat. So awak balik nanti buat B dengan C. Okey. So yang ini biasanya inilah soalan-soalan yang ditanya dalam periksa nanti. Okey, so kita nak gunakan ilmu-ilmu yang kita ada tadi yang berkaitan dengan sudut bersebelahan, sudut bertentang bucu, sudut pada garis lurus, sudut putaran lengkap untuk kita jawab soalan-soalan yang ni. Dia bentuk banyak sudut ni. Okey. R, S, U.
Okey, tengok. Dalam darjah sebelah, ni mesti dia bagi tahu dalam soalan. PSQ, RSTU, PTV ialah garis lurus. Kenapa dia bagi tahu dalam soalan? Supaya kita boleh gunakan konsep 180 darjah. Sebab garis lurus, nilai dia 180 darjah. Okey, cari nilai X dan Y. Biasanya, kita akan cari ikut abjad. X dulu baru Y. Okey, kita nak cari X. X. Okey. So, kita dah belajar tadi. Sudut bertentang bucu, sudut sebelah, sudut garis lurus. So, agak-agak awak apa yang sesuai untuk kita gunakan cari X ni? X nampak ni. X ni sebelah 135 dan RSTU ni garis lurus. Maka kita boleh gunakan 180 darjah. Kemudian kita tolak dengan sebelah dia 135 darjah. Sebab apa? Yang sebelah-sebelah ni ditambah jadi 180 darjah. So kita boleh tolak. Dapatlah X sama dengan 45 darjah. So selesai dah X. Okay, nak cari Y. Okay, Y yang ada dekat sini nilai dia 62 darjah. Okay, yang ni dah tak boleh pakai tau. Sebelah sini tak boleh pakai dah. Yang ni saja, yang dekat bucu ni je. Dekat yang dia bersilang, sudut yang ada dekat sini saja. Nanti kita akan masuk garis selari, boleh pindah-pindah. Okay, sudut dekat sini boleh pindah kat sini. Okay, tapi kalau garis lurus saja, tak ada garis selari, tak boleh. Okay, so macam mana kita nak cari Y? So kita ada sudut bersebelahan, tak ada nilai sebelah dia. Sebelah ni tak ada nilai. Yang ada adalah bertentang. So ni nama dia bertentang bucu. Sifat bertentang bucu apa? Nilai dia sama. So Y sama juga dengan 62 darjah. So selesai. 1 markah. 62 darjah. 1 markah. Okay, so latih diri yang kedua ni awak buat A dengan B ni. Selesaikan lah. So ada dua dah latihan. Tadi 8.2A, yang ini 8.2B. Alright. Okay, so yang ini lagi mencabar sikit lah. Okay, bagaimana kita nak selesaikan soalan di sebelah ni. Masih lagi dalam garis lurus lagi. Garis lurus. Okay, belum masuk lagi garis selari. Okay, setiap garis lurus yang ada dalam darjah, mesti dia bagi tahu kat sini. Okay, POR dengan TOQ. So, ada dua ni garis lurus. Maksudnya, kita boleh gunakan 180 darjah. So, dia suruh cari X dengan Y. So, biasanya kita akan cari X dulu. Okay. Mesti ada yang tanya cikgu. Okay, kita tengok UOT ni 60 darjah. PROQ ni 72 darjah. Cikgu kata bertentang bucu sama. Ni 60, ni 72. Kenapa tak sama? Kita tengok betul-betul garis dia. Garis untuk 72 darjah ni, ni saya hitamkan ni. Dia melibatkan garis R, O, P, ni, yang ini sampai sini dengan Q, O, T. Nampak? Dua garis ni. Tapi 60 darjah ni kenapa dia tak sama? Sebab dia hanya sampai U saja. Daripada T sampai U saja. Garis U je. Okay. So dia tak sampai lagi dekat P. Sebab tu dia suruh cari X. Sebab tu nilai dia 72 dengan 60 ni tak sama. Dia masih belum lagi bertentang bucu. Faham? So dia kena sampai dekat P ni. Daripada T sampai P barulah sama dengan R dengan O ni. Jadi kita gunakanlah sifat bertentang bucu ni. Ni daripada sini sampai sini. Untuk kita cari X. So X sama dengan, disebabkan dua ni sama 72. Jadi kita boleh gunakan nilai 72 darjah ni. Ni pun 72 darjah ni. Kalau 60 tambah dengan X. Okay. So tolakkan dengan 60 darjah ni. So kita dapatlah 12 darjah. Jadi X ni 12 darjah. Selebihnya 60 darjah. So bila kita gabungkan dapatlah 72 darjah. Baru sama bertentang bucu. Okey, kita nak cari Y. So sekarang ada 2 Y. Y tambah Y. Ada 2 Y.
Y dengan Y sama nilai dia. Okay. So kita nak guna nilai apa? Kita nak guna garis yang mana, kita nak guna sudut yang mana. Alright, so kat sini kita kena pandai pilih. Nak guna sudut bertentang bucu, dekat sini tak ada nilai. So yang ada hanyalah sudut yang sebelah dia, 70 darjah. Dan TQ ni adalah garis lurus. Maka kita boleh gunakan 180 darjah sebab dia garis lurus. So tolakkan dengan 72 darjah. So Y dengan Y ni kita ada 2 Y. Jadi 180 darjah tolak 72 darjah, kita dapat 108 darjah. So Y2 ni nilai dia 180 darjah. Tapi kita nak Y sahaja, sebab soalan suruh cari Y je. Jadi kita kena bahagi 2. 2Y darab jadi bahagi 2. So dapatlah 54 darjah. Okey, dan homework yang ketiga, buat latih diri 8.2C. Alright. Ini nanti saya akan sambung untuk garis selari. Okey, itu saja untuk garis lurus. Kemudian kita akan tengok nanti garis selari.